sesuai lah kalau kita nak pakai untuk kaki-kaki camping kan, solo camping, while camping ke, boleh gunakan ni. Ni adalah aksesori berasingan, boleh kita dapatkan juga. So ni adalah waterproof. Sebelum ni aku pernah kongsikan berkenaan dengan repellent ataupun ubat nak halau serangga, nyamuk. Okey, yang ini salah satunya. Yang sebelumnya aku share dia tak pakai bateri, kita nak pakai power bank. So yang ini dia menggunakan, dia ada internal bateri dia sendiri. Bateri dia bersaiz 9600 mAh. So dekat tepi ni boleh tengok, ni plate yang akan bila kita on dia, kita on ni, plate ni akan panas. So dalam beberapa saat saja, so dia akan mengeluarkan power lah, yang boleh menghalau serangga ataupun nyamuk. Okey, so dia akan bagi sekali dengan tali ni. Okey, ini adalah aksesori berasingan. Dia rubber. So untuk on dia, kita tekan saja. So dia akan on. Dan untuk panaskan heat buat nyamuk ni, tekan lagi sekali. So ni mirror. So dalam beberapa saat dia akan panas dan dia akan mengeluarkan bau untuk halau nyamuk ke apa-apa serangga lah. Okay, kapasiti bateri dia 9600 mAh. Okay, ini adalah aksesori yang berasingan. So bila pakai tu dia nampak lagi style lah. Okay, berat dia dalam 200 gram je. Dulu. Okay, untuk charge dia USB Type C, kita charge kat bawah ni. Okay, dia boleh range untuk cover daripada serangga tu ataupun nyamuk, dia lebih kurang dalam 10 hingga ke 30 kaki. So dia boleh guna juga untuk dekat indoor dan juga outdoor. Sesuai lah kalau kita nak pakai untuk kaki-kaki camping kan, solo camping, while camping ke, boleh gunakan ni. Ni adalah aksesori berasingan, boleh kita dapatkan juga. So ni adalah waterproof. Okay, nice